Okey geng, dekat sini ada dua perkara saya nak cakap. Satu pasal rebate, satu lagi pasal harga motor ni dengan termasuk on the road. Okey, saya cakap yang pertama dulu pasal rebate. Okey, rebate ni expired sebulan kalau dah lulus. So better korang apply masa event nanti 28 Jun 2025 dekat Saloma, Kuala Lumpur. So korang boleh datang sana, nanti akan ada kaunter yang boleh tolong korang applykan rebate. Ataupun korang nak apply sendiri selepas 28 tu pun tak ada masalah. Yang penting rebate tu kena lulus sebelum dapat motor. Motor akan dapat pada Julai 2025. Kalau korang apply awal, takut nanti expired awal. So better 28 hari bulan ataupun selepas 28 hari bulan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak cakap pasal harga motor ni. Okey, harga motor ni selepas tolak rebate, harga motor sahaja 1599 kena tambah. So selepas tolak rebate. Kalau untuk on the road, sekali on the road dia akan jadi RM2054. Boleh register atas jalan raya, boleh register nombor plate, boleh register JPJ geng. Kali ni tak main-main, kali ni Lion EV boleh jalan atas jalan raya. Korang boleh belikan untuk mak ayah korang untuk pergi pasar ke, pergi ngaji ke, pergi masjid ke, surau ke, ataupun korang boleh belikan untuk wife korang untuk nak hantar anak pergi sekolah ke, nak pergi jalan-jalan, pusing-pusing taman, pusing kampung pun tak ada masalah. So bagilah benda yang bermanfaat untuk keluarga korang geng. Inilah masanya sebab kenapa ini yang terpaling murah. Mana ada orang jual motor harga basikal geng? Tak ada lagi. So JJR jual motor harga basikal. So itu saja geng, harap bermanfaat untuk orang.